Pasti ramai peminat tertanya-tanya bagaimana rupa cahaya mata lelaki penyanyi Nabila Razali dan suaminya yang selamat dilahirkan tahun lalu. Namun, di sebalik rasa ingin tahu orang ramai terhadap wajah si kecil yang sering disorokkan di sebalik emoji, jawapan daripada Nabila pasti membuatkan ramai memahami tindakannya. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Memetik laporan Sinar Plus, beliau memilih untuk tidak mendedahkan wajah dan nama anak lelakinya kepada umum walaupun si kecil itu sudah berusia 2 bulan. Nabila memaklumkan keputusan itu dibuat bukanlah atas kehendak diri sendiri, malah atas persetujuan bersama suami tercinta, Nik Irwan Nik Izani. InsyaAllah, kalau dah bersedia, saya akan kongsi di media sosial. Buat masa ini, saya dan suami sepakat untuk tidak mendedahkan identiti anak kami. Saya sedar ramai yang bertanya, nanti kalau dah tunjuk korang tataplah puas-puas ya, katanya kepada media. Nabila tidak menolak kemungkinan keputusan untuk merahsiakan wajah anak sulungnya adalah demi keselamatan serta mengelakkan risiko penyakit ain. Ya, risau juga tentang penyakit ain, tambahan pula sekarang banyak kes membabitkan bayi. Saya tak mahu ambil risiko, lebih-lebih lagi sebagai figura awam yang sentiasa diperhatikan, jelasnya.